sekali lagi, Assalamualaikum kepada semua penghuni podcast. Selamat datang saya ucapkan pada semua yang join program podcast Ramadan 10 malam 1000 makna. Okey. Malam ni kita akan buat satu podcast yang special sikit. Apa? Sebelum kita start, sebab let dulu kita beri kata-kata duluan ni kepada dua VIP kita, iaitu yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Asad dan Encik Muhammad Umar Zahid bin Ramlan selaku para penasihat Persatuan Mahasiswa Hadari Puncak Padang, iaitu PMHPP, dan saudari Muhammad Ikhwan bin Abdul Ghani selaku Presiden Persatuan Mahasiswa Hadari PMHPP, serta yang dihormati sidang penonton podcast sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM dan salam Ramadan semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada ilahi kena limpah kurnia rahmat kurnianya Persatuan PMHPP sekali lagi dapat mengadakan program podcast Ramadan pada tahun ini. Cuma pada tahun kita special sikit. Sebelum ni kita hanya buat ajak senior, tapi kali ni kita buat special sikit. Kita jemput pihak unit Hal Ehwal Islam UHIS sebagai panel penyampai kehormat kita. Yang pertama sekali Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz. Ya. Apa khabar Ustaz? Ya. Apa khabar? Ni Syarifuddin. Siap Ustaz. Amboi. Siap, Ustaz. Ya. Galak dia duduk kat rumah Okay. Seterusnya, saudara Ikhwan kita sebagai panel penyampai yang kedua kita pada hari ini. Apa khabar saudara Ikhwan kita? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, khabar baik. Saudara Fahmi sihat ke? Ustaz, Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah, sihat. Ustaz, plus one kita, special guest kita, iaitu Ustaz Omar. Assalamualaikum Ustaz Omar. Subhanallah. Okey, baik tadi kan, tak lengkap sebuah majlis tanpa buka kata kan. Tanpa melengahkan masa, kita persilakan Ustaz Hafiz kita untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Ustaz. Terima kasih Encik Syarifuddin. Saudara Syarifuddin, boleh tak kita minta Presiden lah dulu bagi ucapan. Lepas tu baru boleh. Ya, Saudara Ikhwan, Presiden kita. Saya? Okey, baik. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan buat kepada mahasiswi UiTM Puncak Perdana yang saya hormati lagi disayangi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz, seterusnya Ustaz Omar kita yang masih steady di sana, seterusnya saudara moderator kita Fahmi atau PNO, insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita bersama-sama membuka mata, membuka telinga untuk kita berkongsi, kita memberi pandangan, untuk kita sharing is caring, orang kata kan, tak kenal maka tak cinta. Mari kita cinta kepada malam ni, kita cintakan bersama dengan Ustaz Hafiz dan bersama dengan kita semua, insya-Allah. Yang itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih saudara Ikhwan atas kata-kata yang sungguh macam menawan hati saya tadi. Okey, Ustaz, sepatah juga kata Ustaz sebelum kita start program kita Ustaz. Ya sudah lah. Aduh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ya? Senyap ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Pertamanya saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. InsyaAllah tidak lama lagi kita akan bersama-sama merayakan Aidul Fitri bersama ahli keluarga, dan kita doakan sepanjang bulan Ramadan dan Syawal nanti kita dalam keadaan yang sentiasa aman dan sihatlah ya. Dan mudah-mudahan antum semua dapat balik pulang ke UiTM ini dengan keadaan ceria ya, tak nak datang muka stres, muka kering muka dah dapat ketupat, muka dah dapat duit raya kan. Okey. Daripada itu saya ucapkan tahniah kepada penganjur program pada malam ini. Ya, saya harapkan program ini dapat diteruskan lagi di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah kita akan bertemu dalam sesi podcast nanti. Saya serahkan kepada saudara Syarifuddin. Okay. Terima kasih Ustaz atas kata-kata yang sungguh menawan hati tu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi, sebelum kita start majlis kita, mesti ramai tanya.
tajuk kita yang podcast pada malam ni benda sebenarnya. Tajuk kita podcast malam ni 10 malam 1000 mana. Okey. Sidang podcast saya kan berdasarkan tajuk kita tu 10 malam 1000 mana, apa yang sebenarnya kita cuba sampaikan. Okey, matlamat utama kita untuk bagi pendedahan terhadap malam-malam istimewa dalam bulan Ramadan tu sendiri. Lepas tu apa? Nak ajak semua sekali. Semua yang ada dalam podcast ni yang tonton recording kat YouTube sekali untuk mengimarah, memeriahkan Ramadan yang penuh semangat. Tak dapat Ramadan Ramadan tahun depan lagi. Kita marahkan Ramadan tu. Harap semua yang bersemangat teruskan semangat kita. Apa malam-malam istimewa tu? Stay tune bersama kita. Sebelum kita teruskan, jangan lupa like, share, subscribe. Okay. Jangan lupa untuk yang penonton kita bagi thumbs up, bagi like, share sikit, lepas tu share dekat member-member link Google Meet kita ni bagi lagi ramai kita punya join kita punya. Okay, hadirin yang saya hargai sekalian, bulan Ramadan ni satu-satu bulan yang special yang Allah letakkan sebanyak-banyaknya peluang untuk meraih rahmat dan kemampuannya. Di keampunannya, buktinya adalah seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga semua dibuka, pintu neraka semua ditutup dan syaitan-syaitan semua dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab Ramadan ini banyak perkara telah berlaku. Contoh peristiwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan hikmah-hikmah lain yang Allah sembunyikan. Antaranya Perang Badar kan. Malah pada bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang paling special bagi hadiah special untuk semua orang Islam. Manakala kita dah masuk 25 hari bulan atau 25 dan atau malam ke-25 Ramadan. Nampak tak? Dah lah ganjil. Sama tu. Ini kalau Shopee 11 ke apa, dia dah dapat promosi je tau. Jadi kami nak mengajak seluruh warga UiTM yang berada di hadapan saya dan juga yang sedang menonton, sama-sama kita steady sekejap, notify balik. Ini dah 10 malam terakhir. Malam ganjil pula sekarang ni. Tu try balik, grab peluang kemasan ni, sama-sama kita berazam pulihkan jiwa rohani kita, mendekat diri kepada cita kita nak kejar cinta ilahi yang tiada tolok bandingnya. Okey. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan. Kita straight to the point. Soalan podcast kita kepada panel-panel kita. Okey, pertama sekali soalan kepada Ustaz Hafiz. Okey, Ustaz, apa itu malam Lailatul Qadar, Ustaz? Apa yang special malam Lailatul Qadar ni? Kenapa malam Lailatul Qadar ni dianggap sebagai malam yang penuh keberkatan dan lebih baik pada 1000 bulan? Cuba bagi penerangan sikit, Ustaz. Ustaz, mic tak boleh, Ustaz. Okay, saya tutup gambar sekejap. Saya kongsi. Okay, clear? Okay. Apabila kita perkatakan tentang malam Lailatul Qadar, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadr, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu lebih kurang dalam 84 bulan, ya. 84 tahun, ya. Okey. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadr. Lailah yang bermaksud waktu malam, iaitu waktu malam apabila tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar atau berlawanan dengan siang hari. Al-Qadr dari segi bahasanya ia bermaksud kemuliaan atau hukum dan ketetapan. Namun begitu para ulama telah berbeza pendapat. Kalau kita lihat di sini Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, iaitu yang dimaksudkan dengan Al-Qadr itu iaitu malam yang mulia, malam yang diberkati, malam yang diagungkan dan mempunyai banyak kelebihan. Kalau kita lihat apa pandangan Ibnu Jauzi dalam kitabnya As-Safwatul As-Safwah, ada 5 pendapat ulama yang telah direkodkan dalam kitab tersebut. Yang kalau kita tengok, yang pertama Az-Zuhri, Al-Qadr itu bermaksud agung.
Yang kedua, Al-Khalil bin Ahmad, bermaksud sempit. Kerana pada waktu itu banyaknya turun para malaikat sehingga dunia ini sempit. Sibuk dengan malaikat yang sedang mencatat, berlumba-lumba mencatat amal kebajikan pada malam Lailatul Qadar itu. Amal kebajikan, amal yang dilakukan oleh hamba-Nya di kalangan manusia. Yang ketiga, Ibnu Qutaibah menyatakan bahawa Al-Qadar itu bermaksud hukum. Keputusan nasib ditentukan oleh Allah. Bermakna pada waktu itu, pada malam itu, Allah SWT akan menjatuhkan hukum atau memberi keputusan nasib ditentukan pada setiap manusia yang berada di dalam dunia. Rezekinya, mautnya, jodohnya, pahala dan dosanya dan sebagainya. Kalau kita lihat yang keempat, pandangan Abu Bakar Al-Warraq, Al-Qadar itu bermaksud kemuliaan. Dan yang kelima, Ali bin Ubaidillah yang bermaksud Al-Qadar itu adalah kitab yang mulia. Yang dimaksudkan kitab yang mulia ini adalah kitab Al-Quran. Itu kalau kita lihat dari segi takrifan, apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar. Okey, itu sekadar itu saja Saifullah. Nanti kita tengok pula apakah kenapa 1000 bulan. Okey, saya akan pada Saifullah. Terima kasih Ustaz. Jadi apa yang kita disimpulkan yang Lailatul Qadar ni dari segi bahasa banyak masa, tapi kita rangkumkan balik mana ni malam yang special, betul Ustaz? Betul. Malam yang special, malam yang macam Allah bagi diskaun macam tu. Okey, soalan seterusnya pada sore ikuan kita. Okey, mengapa pentingnya mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan ni? Boleh saudara cadangkan apa antara amalan yang boleh kita lakukan sepanjang untuk mengejarkan pahala dan kelebihan rahmat 10 malam terakhir ni? Apa dia saudara ikuan? Okey, sebelum tu clear ke soalan saya? Clear. Okey, right. Sebelum tu terima kasih atas soalan yang diajukan kepada saya. Amat menarik lah. Tajuk kita malam ini iaitu 10 malam 1000 makna untuk kita bersama, insya-Allah. Pertama sekalinya saya rasa insan yang kerja kat sini lah bersama dengan Ustaz Hafiz, orang yang hebat bersama saya malam ini. Jadi saya macam okey sikit kan, tapi insya-Allah saya cuba untuk memberikan pandangan sikit, kita berkongsi pada malam inilah, insya-Allah. Soalan yang dikemukakan kepada saya kepada saudara Fahmi kepada saya iaitu mengapa pentingnya mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Soalan ni kita kena tahu dulu sebab apa kita mencari malam tersebut, untuk kita grab peluang yang Allah berikan kelebihan kepada kita, khususnya buat kita sebagai insan yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada malam Lailatul Qadar tersebut Nabi sebut dalam hadis sahih lah, langit pertama sehingga ke bumi jam malaikat ni, beribu-ribu malaikat turun untuk memberi pengampunan kepada hamba-hambanya yang sedang berpuasa dan menunggu siapa hamba-hamba ada ni antara kita ni yang mengucapkan astaghfirullah, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengaminkan doa tersebut dan sebut, kalau kita tak sebut bahasa Arab pun kita sebut, ya Allah ampunilah dosa-dosa aku yang aku telah lakukan sepanjang before Ramadan, and then waktu Ramadan kita terbuat termiss sedikit, kita terbuat masalah sedikit kan, jadinya kita terus beristighfar. Kerana apa? Kerana kelebihan ini diberikan kepada orang Islam sahaja. Orang kafir tak ada, mereka tak berpuasa, kalau dia berpuasa pun tak dapat kelebihan tersebut lah. Jadinya seterusnya seperti kita tahu kan, dibukanya pintu seluas-luasnya pintu syurga, fathal abwab jannah, dibuka seluas-luasnya pintu syurga dan ditutup serapatnya pintu neraka, wa aquliqat abwab nar, dan ditutup serapatnya. Nak kata pun Allah anugerahkan kepada kita satu malam yang kita perlu cari untuk kita mendapatkan peluang tersebut. Kita dalam konteks kita tak tahu malam berapakah yang Allah nak takdirkan pada malam tersebut. Maybe malam ni kita tak tahu, maybe malam 27 kita tak tahu. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagai hamba yang mengabdikan diri kepada Allah, kita tak perlulah untuk kita berteka ni malam ni Lailatul Qadar ni, nampak pokok tunduk, angin sejuk dan sebagainya. Tak payah tuan-tuan. InsyaAllah kita buat diri kepada Allah, kita buat ibadah kepada Allah sahaja. Kita tak tahu, maybe Allah nak memberikan pada malam ini, kita tak tahulah. Kita sama-sama doakan. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada saudara kita, insyaAllah.
Oh, terima kasih Saudara Ikhwan atas sedikit kata-kata ni. Apa yang kita dapat simpulkan tadi, apa yang Saudara Ikhwan sampaikan, penting Laylatul Qadar sebab Laylatul Qadar ni malam yang satu hari dan satu tahun sekali je. Betul Saudara Ikhwan? Ya, betul-betul Saudara Fahmi. Setahun sekali saja Allah hadirkan. Setahun sekali dan dia berada dalam bulan yang memang bulan yang barakah, bulan yang paling ditunggu-tunggu pada orang Islam, ramai orang Islam. Okey. Kembali pada Ustaz Hafiz, soalan bonus Ustaz. Pada pendapat Ustaz, memandangkan kita dah sampai penghujung Ramadan ni Ustaz, apa yang kita perlu rasa? Nak rasa sedih ke, nak rasa gembira ke, ataupun sebab puasa dah habis nak raya kan? Dan adakah dengan berakhir Ramadan amalan ibadah seperti bersolat berjemaah, puasa, solat sunat, sedekah dan sebagainya turut berakhir atau dah kurang berbanding pada waktu bulan Ramadan? Yelah, kadang-kadang orang bila bukan bulan Ramadan dia tak baca, contoh dia tak baca buku kan. Bila dah masuk bulan Ramadan, Al-Quran yang berhabuk tu dia angkat, bau dah berhabuk, bau dipegang je. Macam mana? Apa pendapat Ustaz? Soalan tu macam biasa buat je ya. Okey, apa yang nak dibuat di malam 10 terakhir ni kan? 10 terakhir ni. Sebelum tu saya nak perjelaskan kenapa 1000 bulan. Dalam kitab Muqashifatul Qulub dalam karangan Imam Ghazali rahimahullah taala telah diceritakan mana datang 1000 bulan tu. Pada zaman Nabi Syam'un Al-Ghazi, iaitu Ghazi ni maksudnya Gaza di Palestin. Baginda merupakan seorang Nabi tetapi tidak mempunyai pengikut. Baginda ini merupakan seorang yang saleh, yang waktu siangnya dia akan melakukan berjihad di jalan Allah, dan waktu malamnya dia mengabdikan diri dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti berqiyamul lail dan sebagainya selama 1000 bulan. Lalu cerita ini telah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Jibril AS telah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW dan diceritakan kepada sahabat. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah berapa banyak pahala yang didapat? 1000 bulan tu banyak tu kan? Lalu Allah SWT turunkan surah Al-Qadr, Lailatul Qadr khairu min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Syam'un ni, ya, walaupun dia beribadah selama 1000 bulan, walaupun baginda ini berjihad di siang hari selama 1000 bulan tanpa henti, dikagumi oleh para sahabat. Rupanya umat Nabi Muhammad SAW ini telah dikurniakan dengan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Itu berdasarkan kitab Muqashifatul Qulub yang saya sidiki tadi. Baiklah, kembali kepada soalan saudara Syarifuddin tadi ya, pasal apa yang perlu kita lakukan 10 malam yang terakhir ni. Adakah kita membuat persiapan baju raya kan? Sebab kalau kita pergi mana-mana, supermarket, mall sekarang ni dah banyak dah ya, dendangan lagu raya ya, dah terbayang dah di mata kita ketupat dan rendang ya. Sedangkan sepatutnya lah 10 malam terakhir ni kita membuat pecutan dengan memperhebatkan lagi ibadah-ibadah melebihi pada hari-hari yang biasa. Ya, kalau sebelum ini kita lihat datang je bulan Ramadan, kita bersungguh-sungguh kita menunaikan solat sunat tarawih ya, bersama ahli keluarga kita, bersama rakan-rakan kita ya, berkampung di masjid. Pada hari yang pertama, alhamdulillah, hari kedua, masya-Allah, hari ketiga, boleh tahan lagi. Hari keempat dah lemau dah. Tu dia. Ya, dah masuk keempat dah lemau dah. Ya. Tapi saya faham ya, anda semua ni tengah bercuti ni, insya-Allah ya, waktu siang banyak qailullah, banyak tidur ya. Kemudian waktu malam banyak melaksanakan ibadah-ibadah ya, bersangka baiklah ya. Sebab itulah insya-Allah lepas bulan Ramadan ni ya, kalau kita tengok surau Ar-Razzaq tu kan, subuh-subuhnya sepi je, tak saya jadi imam, Ustaz Umar jadi Bilal, berpusing-pusinglah kami sekarang ni. InsyaAllah lepas Ramadan ini kita nak tengoklah kan, pimpinan-pimpinan terutamanya lah PMH turun solat subuh berjemaah kan.
Begitu juga saudara-saudara saudari sekalian, sama-sama kita mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau. Itu yang patut kita lakukan. Bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, 10 malam terakhir ini, dengan perbanyakkan ibadah, banyakkan zikrullah, banyakkan beriktikaf di masjid itu, bukan hanya sebagai adat saja, tetapi nak tahu dia berjaya tak berjaya, tengok lepas Ramadan tu, tengok bulan Syawal ni. Dah lepas perkena lemang, dapat duit raya tu, adakah kita masih berjaya ataupun gagal dalam tempoh 10 hari yang terakhir ini. Silakan saudara Syarifuddin. Terima kasih Ustaz. Maksudnya yang apa boleh kita simpulkan, dekat ujung-ujung ni kita banyakkan lagi ibadat. Walaupun dah masuk bulan raya nanti, kita makin lama macam masuk maintain je, betul tak? Okey, last soalan seterusnya, Ustaz, kita dapat makluman daripada pihak kita orang yang Ustaz nak sediakan soalan kepada kami. Betul Ustaz? Soalan tu maksudnya saya nak sediakan untuk moderator. Tapi moderator dah tanya dah, tak apalah. Nak tanya juga ke? Kalau tanya saya tanya dalil je. Jangan berat tengok saya. Jadi sebelum begitu tu, terima kasih kat Ustaz, terima kasih kat Umar Ustaz Ikhwan atas sikit perkongsian, sedikit tausiah apa yang disampaikan kepada kita orang. Terima kasih Ustaz. Apa kita dapat simpulkan kepada mana? Memang 10 malam terakhir ni, 10 malam terakhir ni malam diberi ganjaran, diberi segala kenikmatan. Lepas tu malam yang dikejar-kejar satu umat Islam untuk malam yang special. Kerana malam ni akan satu malam pada 10 malam terakhir ni akan diberi macam special night, special things untuk satu malam saja. Betul Ustaz? Satu malam yang orang kata malam penutup, yang malam yang special 10 malam terakhir. Malam yang di mana dia lebih bermakna dari 1000 bulan. Jadi terima kasih Ustaz sekali lagi atas perkongsian, dan terima kasih juga kepada Saudara Ikhwan atas perkongsian diberi kepada kami. Baik, dengan itu tamatlah sudah program Ramadan kita pada hari ini. Sebelum saya nak sikit nak tahu sikit pada viewer kita ni kan. Cuba bagi like, thumbs up dan like okay, mantap semuanya. Okay, sedikit saya nak simpulkan dan menegaskan, meng-highlight kepada semua, carilah malam Lailatul Qadar dengan hati yang bersih. Banyak like. Carilah malam Lailatul Qadar dengan hati yang bersih, doa yang tulus dan amal yang ikhlas. Kerana malam ini adalah malam di mana malam semua doa dikabulkan dan Allah membuka pintu rahmat seluas-luas pintu rahmat dan pengampunannya. Bab kata Ustaz Sutanto, pencariannya malam ini bukan semata-mata untuk melihatkan tandanya, tetapi tentang merasakan kehadirannya. Tiba keluar jauh. Okay. Jadi saya mengajak kepada semua yang join podcast kita dan yang menonton juga video kita, untuk bersama-sama kita renung balik, muhasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah, mengadukan diri kepada Allah, merintih kepada Dia. Nescaya hati kita akan tenang kerana ketahuilah Allah sangat-sangat menyayangi hamba-hambanya. Itu saja kepada kita podcast kita pada hari ini. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi dekat Ustaz Hafiz atas kesudian untuk join podcast kita dan beri kita sikit tausiah atas pada podcast malam ini. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih juga kepada Saudari Ikhwan atas perkongsian yang diberikan juga kepada kami dan peluang untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Terima kasih Saudari Ikhwan. Okey, insyaAllah bolehkah saya mengambil masa sikit untuk kita berkongsi amalan yang kita buat pada bulan Ramadan? Boleh. Kita punya item habis ni lagi kan, kerja habis awal macam sangat kan. Okey, moderator kita ni laju kan, tapi moral Okey, insyaAllah saya masuk sikit lah kepada mahasiswa semua insyaAllah. Dan amalan-amalan sebelum tu kan, kita mesti terfikir kan,
kenapa Allah ketemukan kita pada bulan Ramadan? Sebab apa? Kerana Allah datangkan bulan Ramadan kepada kita menyebabkan bila mana Ramadan tersebut kita perlu tahan lapar dan dahaga, perlu tahan hawa nafsu kita dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Allah sayang kepada kita, dan jawapan para alim ulama mengatakan bahawa kerana Allah sayang kepada kita, bagaimanakah Allah sayang kepada kita? Bila mana Allah ketemukan kita pada bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan peluang, nafas untuk kita bertemu pada bulan yang 1000 rahmat ni. Kita tengok sahabat-sahabat kita di sekeliling kita, ada yang tak diberi kesempatan untuk bertemu pada Ramadan. Jadinya Allah beri peluang pada malam pada tahun ini, insya-Allah pada kita dipanjangkan umur pada tahun depan pula kita dikurniakan pada bulan Ramadan, insya-Allah. Dan pada malam pada bulan Ramadan juga Allah nak tengok siapakah hamba-Nya yang mengabdikan, yang meminta pengampunan kepadanya. Kita tak mau jadi seperti Ustaz Hafiz kata, kita tak nak lah selepas kita keluar pada bulan Ramadan nanti kita jadikan diri kita yang kurang baik. Kita perlu improve diri kita bulan Syawal nanti kan, dan seterusnya kita jadi yang lebih terbaik. Kita tak nak macam hipokrit kan, yang tu na'udzubillah min zalik lah, sifat-sifat munafik tu kita tak nak. InsyaAllah walaupun kita buat baik, insyaAllah kehadiran perbuatan baik tu akan datang, insyaAllah. Dan amalan-amalan yang kita boleh lakukan lah, seperti mahasiswa kepada sahabat-sahabat boleh lakukan pada malam Ramadan, terakhir Ramadan kita yang pertama iaitu qiyam Ramadan lah. Qiyam Ramadan iaitu solat malam. Kita solat tahajud, solat taubat pun tak apa dah. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT untuk meminta pengampunan. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah serta keampunan, akan diampunkan buatnya dosa-dosa yang terdahulu. Masya-Allah. Allah memang nak bagi kepada kita bulan maghfirah, pengampunan yang sangat-sangat hebat. Insya-Allah kita grab lah peluang yang Allah bagi kepada kita. Kerana apa? Dia datang setahun sekali, bukan 2 bulan sekali. Insya-Allah. Yang tu pada sada. Dan yang kedua, kita boleh solat tahajud, solat berqiyamul lail lah orang kata, seperti kita buat MHPP baru ni. Alhamdulillah, solat subuh yang disampaikan tazkirah Ustaz Hafiz kita, masya-Allah, dapat ada 170 insya-Allah. Lepas ni bolehlah kot kita kipas Ustaz sikit up 200 insya-Allah. Kita nak bagi semua fair. MT pun dapat juga, ni dapat muslimat je perempuan kan. Jadi lelaki pun kena go ke depan kan, insya-Allah. Dan seterusnya kita boleh beriktikaf di masjid kan. Kalau kita selepas sahur tu, sebelum sahur kita boleh duduk di masjid kan, di surau rumah kita berzikir, insya-Allah. Dan seterusnya yang sebelum terakhir, solat fardu berjemaah. Kita jangan bulan sebelum puasa saja. Kita perlu start before puasa. Sebab apa? Untuk terbiah diri kita pada madrasah Ramadan yang kita lalui sekarang ni, supaya apa? Kita biasa yang solat berjemaah. Kalau kita buat dalam bulan Ramadan ni boleh, cumanya akan jadi susah sikit kan, sebab kita tak praktikkan pada awal-awal bulan Ramadan tersebut, insya-Allah. Yang tu pada saya jadinya kita buat ni kerana Allah, bukan kerana manusia, insya-Allah. Keberkatan ataupun kerahmatan Allah merahmati kita semua. Saya serahkan kepada saudara Fahmi, insya-Allah. Fahmi, bagi saya cakap sikit boleh? Boleh Ustaz. Saya tengok Telio belakang apa tu, belakang F1 tu banyak kuih tu. Saya pun tak berhajat nak cakap banyak. Sebenarnya saya buka seluas-luasnya untuk anda semua untuk menyampaikan tazkirah pada malam ni. Dipanggil tazkirah ke? Dipanggil tazkirah ni. Dipanggil sembang-sembang lah kan? Jadi saya berbanggalah you all mempunyai ada bakat lah untuk dakwah, dan teruskan pastikan sumber-sumber yang kita rujuk tu daripada sumber yang benar lah. Maklumlah ya, makin mudah sumber yang kita rujuk, makin makin payah kita nak dapat yang sahih ya. Apabila kita masuk dalam media sosial ni, faham je lah, ada juga nasihat-nasihat yang cuba mencemar agama kita. Itu sajalah pesanan saya untuk kali ini. Yes, silakan Fahmi.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian diberikan tadi. Dan terima kasih Ustaz Rikuan atas perkongsian lagi benda-benda kepada kami. Harap kita semua dapat terapkan perjalanan kita apa yang Ustaz sampaikan apa yang Ustaz Rikuan sampaikan. Okay, sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini, majlis program podcast kita nak tutup dengan majlis yang doa lah. Doa Rabitah dan doa kunut. Semoga-moga ukhuwah kita akan diteruskan dan diredai oleh Allah SWT. Dia minta kepada teknikal untuk buka doa Rabitah dan doa kunut. Ada sikit problem. Sekejap Okey. Dapat. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Terima kasih kepada video teknikal atas doa tadi. Lepas tu seterusnya kita nak saya minta kepada semua yang join podcast kita pada malam ni, kita buka kamera semua, kita tangkap gambar Mamai untuk kita buat kenang-kenangan. Jom. Kepada sahabat-sahabat boleh on kamera lah, insya-Allah. Sama-sama kita kenangan. Nanti kita fizikal bersemuka pula di surau, insya-Allah. Kenangan untuk kita bersama. Ustaz Omar mana Ustaz Omar? Ustaz Omar kita moral. InsyaAllah, insyaAllah. View semua buka kamera, jom. Okey. Keramai. Semua ke kamera, jom. Senyumlah sikit baru rupa berkua kan.
Okey. Okey, semua ready? Tak gambar. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Okey. Okey, ini dah momen yang tunggu-tunggu semua yang join program ni, QR. Okey, sebelum kita tutup, terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih kepada Ikhwan atas kesudian join program podcast kita pada malam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Ustaz Ikhwan. Okay. Ustaz, terima kasih Ustaz sudi bersama kita malam ini, insyaAllah. Bukan senang kita nak hadirkan Ustaz Hafiz kita yang hebat malam ini bersama kita. Wallahualam, insyaAllah. Okey, itu saja untuk pada malam ini. Podcast kita pada hari ini kita sudah di hujung program kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi pada panel-panel kita Ustaz dan saudara Ikhwan. Dan terima kasih juga yang kepada viewer kita pada malam ini yang join Google Meet kita pada malam ini. Terima kasih semua. Berikan tepuk tangan, tepukan untuk diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih semua. Dan itu saja kita pada malam ini. Dan hati yang buruk tu datang daripada saya dan yang indah itu dan yang baik itu datang daripada Allah. Itu saja pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Steady semua, terima kasih.